semua. Selamat menonton channel aku, geng. Video aku kali ni aku mancing ikan peacock bass dekat daerah negeri Perak. Time ni aku balik kampung ni. Lumayan, geng. Time ni memang betul-betul frenzy ni. Ikut lama aku dulu ni. Aku layan balik. Jom layan. Bro, frenzy, banyak. Nampak oh. Banyak gila. Makan. Wow. Dah, tak lekat dah. Tengok tu, 20 betul. Betul, 20 tengok. Hembung, banyak oh. Banyak. Lekat. Sini dah. Sini, tak gambar. Dia pakai spesies dia ke? Ha? Dia pakai spesies dia ke? Ada ikan? Dia bantai anak ikan tu. Kena terus. Anak dia. Hampir pun tak dia dapat tu. Dia makan terus lagi orang tu kan. Kau apa tu? Dua. Dua anak dia. Orang dua tu dia telan terus. Tak ada stop kan. Oi. Allah. Tu makna bikin. Ha? Tu makna marah. Dia besar ni oh. Tapi besar dia betapa. Belabak. Ui, berlambak weh. Ya Allah. Berlambak weh. Apa? Gila crazy. Terlepas lah pulak. Sayang video ni terlepas tau. Ui. Oh, botak. Peacock bass. Frenzy peacock bass. Main Frenzy main apa. Banyak gila. Ha? Apa? Banyak gila. Weh. Frenzy. Kena lagi. Jangan ambil kenyang. Ha? Weh. Habis nak pergi tak apa? Bagi orang lah. Jom. Hmm? Bagi orang.
Abi je kau nak je dah. Kawan. Tak saya. Ha? Hidup dia. Alamak. Bakal letak. Video. Video lah ni. Video lah ni. Apa yang jatuh tak kena? Lucu. Tadi pakai ni. Ya. Aku nak try je try ni. Jangan cepat try ya. Ya, cepat ya. Aku daripada dulu lagi nak kau try. Mari je. Jik ah. Dah kena. Tak kena. Jik. Oh, apa ni? Tengah banyak. Cepat sikit. Cepat dia lari je, dia lari. Ha. Masuk 20 dah. Kau nak mega kecil. Apa dah baik tu? Tahu lagi ikan besar ini nak apa lagi? Besar ni pun kau dah drag. Lepas tu. Lepas tu. Pam dia tak boleh nak pam situ. Dia ini. Besar ada. Mesti ada yang besar. Aku tip besar kecil tu. Apa dia tak join yang kecil tu? Kau ambil bekal je. Letak air dulu. Letak air dalam dulu. Atau hidup. Mana tu boleh hidup kan? Maksud dia. Jadi tak puas saya lagi. Takut kan tak ada lagi pula. Oh, nak lucut. Ada? Ada. Aduh. Tupang. Oh, ada lagi. Sambutan. Frenzy. Baling. Mata tak keluar no. Wih, putih. Oh, kedong. Aduh. Kasar. Ada tak? Bio kau tak? Ha? Bio kau. Gerak. Bila bio kau. Bio kan. Bio kan. Tu sampai makan kat bawah. Pergi dia makan sampai kat bawah. Dia kejar kau jadi. Dia tak nak besar. Besar tu. Kau baling. Besar ni. Oh, kejar lagi cepat. Ada lagi bau ni. Kena bulu ni ya Allah. Kan? Tu dah pakai SP. Kan dia kerja jin. Tu je potong. Buat kerja ada. Banyak bawah tu. Banyak. Dia kat sini. Besar tu. Wih, besar bai. Gila boh. Woi. Awak ni. Tu balik tu sebelah dia. Okey, drum. Rendam. Besar dia, ada besar tengok. Ada besar. Oh. Dah standby atas tu. Jom ji. Kena.
Video on. Video on. Video on. Dah berhukam. Alamak. Alamak. Dah lama sangat tak mancing. Gini kan. Besar ni kan. Besar ni. Fish on. Fish on. Fish on. Bagi tenggelam dia kutik kat bawah. Tu kejar je. Sabar, saya tengah kita makan. Makan kau ni. Aduh, tak kena. Sebesar yang semua betapa bubuh tu. Serius. Bubuh pun tu. Ni lu betapa tinggi. Memang menyebut dengan beg balik tepi main pensel kan. Lepas tu. Ada apa? Jap. Jap. Apa tu? Dek. Jangan pam, jangan tu. Penting lah. Tekan labi makan kot. Nampak tu benda tu? Apa tu? Alamak, apa tu je? Apa tu? Apa tu? Kaki orang Hei. Serius babe? Tengok ah. Mana? Macam Tu. Okay geng, sampai di situ aja video aku geng, video casting Peacock Bass daerah Perak geng. Jangan lupa subscribe channel aku, like, share and comment geng. InsyaAllah aku akan buat lagi video yang masa akan datang. Selamat memancing, semua jaga diri masing-masing, hati-hati zaman musim Covid. Assalamualaikum.